Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menyediakan plant booster. Yang pertama, kita menggunakan 5 kg nenas, 5 kg betik masak, pisang masak sebanyak 5 kg, labu sebanyak 5 kg, belacan sebanyak 3 kg, susu segar sebanyak 5 liter, telur sebanyak 10 biji, ragi sebanyak 5 biji, gula merah sebanyak 3 kg, kangkung segar sebanyak 3 kg, dan yang terakhir, air bersih sebanyak 50 liter. Hanya bahan-bahan ini sahaja yang akan kita kisar ya. Kita hanya kisar separa hancur sahaja bagi memastikan ruang permukaan lebih luaslah untuk mikroorganisma membiak dengan lebih banyak di dalam tong pemeraman organik plant booster nanti ya. Kita akan masukkan terus ke dalam tong pemeraman. Sekarang kita akan memasukkan telur ke dalam tong pemeraman kita ya. Telur ni perlu dipecahkan ya. Kemudian terus dimasukkan ke dalam tong ni bersama dengan kulitnya. Seterusnya, kita akan memasukkan gula merah. Kita akan menggunakan susu segar. Kita akan masukkan susu segar ini ke dalam tong pemeraman kita. Seterusnya, kita akan memasukkan ke semua baki air yang belum digunakan ya, ke dalam tong pemeraman kita ini. Kita akan kacau ya. Tujuan kita kacau cecair organik plant booster ni supaya semua bahan-bahannya sebati. Apabila selesai memotong labu ni, kita akan masukkan labu ke dalam tong pemeraman ya, bagi memudahkan pembiakan yeast di dalam cecair organik plant booster. Yeast akan membiak dengan lebih banyak ya apabila kita masukkan ke dalam organik plant booster ini. Sekarang kita akan tutup tong pemeraman ini dan kita akan peram cecair ini selama 7 hari ya.